Okey, ini penghasilan duit cabai aku untuk bulan ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Hari ini saya nak bercakap tentang berapa penghasilan cabai saya untuk bulan ini. Buah cili atau cabai adalah antara sayuran buah yang digemari oleh rakyat Malaysia. Hampir kebanyakan masakan tidak menjadi lengkap jika tidak dimasukkan cili. Jika kita pergi ke pasar, tentunya akan nampak kebanyakan gerai sayur menjual cili. Sebelum tu, kalau korang belum subscribe, tolong like dan subscribe channel ni supaya dapat berkembang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Jenis cabai yang saya tanam ni ialah cabai burung. Cabai ni saiz dia kecil je, tapi kalau guna untuk masakan memang menyengat lah. Kenapa nama dia cabai burung? Sebab burung suka makan cabai ni. Lebih-lebih lagi buah cabai yang berwarna merah. Selepas burung-burung tu makan cabai ni, dia akan berak merata-rata. Dari tahi burung tersebutlah anak cabai ni membesar. Sebab itulah nama cabai ni cabai burung. Ada juga orang panggil cili kampung atau cabai kampung. Jenis cabai ni memang terbaik. Dia juga tahan lasak dan tahan penyakit. Dekat apa jenis keadaan pun pokok cabai ni dia boleh hidup. Untuk pembajaan pula, saya jarang membaja pokok cabai ni. Saya memang biar macam tu je. Kadang-kadang saya letak jugalah baja NPK 12, 12, 17 supaya buah dia banyak. Tanaman cabai ni saya usahakan sebagai pendapatan sampingan je ataupun side income. Sebab itulah saya tak tanam dalam polybag apa semua. Sebab saya pun ada kerja lain yang perlu saya buat. Kiranya cabai ni bukan sumber pendapatan utama saya. Tapi kalau kita buat betul-betul, hasilnya boleh tahan lumayan. Dalam seminggu tu, saya hanya kutip cabai pada hari Sabtu je. Hari lain, saya buat kerja lain. Untuk penyakit pula, selalunya pokok cabai ni penyakit yang selalu serang adalah penyakit kerinting daun. Jadi spare siap-siaplah racun dia. Macam saya, pokok cabai di kawasan pokok cabai ni saya tanam di kawasan kebun durian. Dan pokok cabai berlambak di dusun saya ni. Ada lebih kurang 300 ke 400 pokok kot. Jadi saya tak risau sangat kalau satu pokok kena penyakit. Saya cabut, lepas tu saya bakar. Burung akan makan cabai ni dan berak di kawasan dusun ni. Jadi pokok cabai ni memang akan sentiasa ada lah dalam kebun saya ni. Senang cerita, kalau ada sepokok mati, 10 pokok lain boleh ganti. Lagi satu, pokok cabai burung ni memang jenis yang tahan lasak. Bila pokok cabai dah tamat usia dia, bila pokok dah kering atau macam dah nak mati, kita hanya peraning bahagian bawah pangkal pokok je. Nanti dia akan tumbuh tunas yang baru. Tak payah susah-susah semai apa semua. Senang dan mudah. Harga untuk sekilo cabai ni ialah RM20 sekilo. Itu kalau kita tolak dekat peraih.
Kalau kita nak untung lebih baik kita tolak dekat kedai makan. Kita berurusan direct terus. Macam saya tolak dekat kedai makan. Yelah, kedai makan kan banyak gunakan cili dalam masakan diorang. Jadi, kita tolaklah dekat diorang. Saya tolak dekat kedai makan RM25 sekilo. Kiranya lebih RM5 daripada saya tolak dekat Peraih. Kalau kita nak untung lebih, kita kenalah rajin sikit. Tanya kedai-kedai makan, kot-kot lah ada rezeki, diorang ambil lagi mahal. Takkanlah kita penat-penat kutip cabai, lepas tu nak jual murah. Tak berbaloi dengan usaha dan masa kita. Kita dah penat-penat kutip, kita cuma perlu usaha sikit je untuk pasarkan produk kita dengan bertanya ke gerai-gerai makan. Seperti sedia maklum, saya hanya kutip cabai ni sebagai pendapatan sampingan saja. Dalam seminggu tu, saya hanya petik sekali. Kiranya sebulan 4 kali kutip. Sekali saya kutip boleh dapat dalam 6 ke 7 kilogram. Kalau kita darabkan 6 ke 7 kilogram dengan RM25, kita akan dapat RM150. Lebih kurang RM150 ke RM175. Nak dapat 6 kilogram tu bukannya senang. Cabai burung ni pula jenis kecil-kecil. Saya pernah sekali je dapat 7 kilogram tu. Tu pun sebab saya push betul-betul. Senang cerita, kalau kita ni jenis cepat mengalah, nak dapat sekilo pun memang akan susah lah. Kiranya kita kena cepat kutip dan kena ada mental yang kuat. Bosan macam mana pun kita kena teruskan kutip juga. Okey, sekarang kita akan kira berapa penghasilan cabai kita untuk bulan ni. Kita mula pada duit besar dulu. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 10, 20, 30, 35. Jadi jumlah total duit cabai kita pada bulan ni adalah RM635. Okey, setakat ni sajalah perkongsian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian, terima kasih.